sis dah berpunya ataupun alamak, masih single? soalan ni susah lah nak jawab. Sekejap lagi market tak boleh lah. Market je tu. Assalamualaikum sis. Waalaikumsalam. Amboi, comel-comel ni dari mana? Dari Penang je. Kami orang Penang. Macam mana terdetik nak main dekat Fat Burger? Allah, kami tengok dekat TikTok banyak video hampa. Video hampa lah, video KS, tengok makan burger besar-besar. Kami tak pernah try. Tadi makan burger bang? The Fat Brisket Burger. Ada lagi tak menu yang selain brisket Kamu burger? try apa? Chicken tenders. Seasonal baru. Yes, betul. Betul. Okey, rasa Betul. macam mana? Sedap tak? Mestilah sedap. The Fat Burger kot. Boleh bagi berapa untuk kita punya chicken tender? 10/10. Terus hampa Serius sedap. lover. Sebab hampa tak pakai chicken breast. Selalu macam chicken tenders ni orang pakai chicken breast. Yang ni chicken tender betul-betul. So dia tak muak tau. Punya isi ayam tu tak rasa kering. Betul. Tak kering, lepas tu dia tak cepat muak tau. Selalu kita makan chicken tenders kan macam apa ni. Lepas tu kita dah muak nak makan kan. Faham. Tapi yang ni just nice. Alhamdulillah, love. Sangat Love. feedback macam ni. Saya nak tanya luar daripada kita punya The Fat Burger. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey. Sis dah berpunya ataupun alamak, masih single? soalan ni susah lah nak jawab. Sekejap lagi market tak boleh lah. Market je tu. Kita beat kan? Jawab tapi kita beat kan? Tak apalah. Untuk Cik Tunang, saya dah bertunang. Dah bertunang. Alhamdulillah, sampai. doakan tahun depan. InsyaAllah, amin. Jangan lupa jemput Begitu. saya. InsyaAllah. Selain daripada tu, sis nak tunang sis gaji berapa sebulan? Allah, saya tak kira, saya tak kisah gaji berapa asalkan berusaha, rajin, Bertanggungjawab. Yeah. Ni bagus lah ni. Kalau pemalas, biar awak hidup pun tak boleh juga. Betul, kan. tak mampu kita. Betul. Boleh tak bagi tahu dekat kamera kenapa orang-orang yang tengok video ni kena mai dekat The Fat Burger? Silakan. Okay, first thing first, hampa kena mai dekat The Fat Burger ni sebab burger dia lain daripada yang lain. Dia punya patty tu homemade. Lepas tu tadi kami try yang brisket tu. Brisket tu punya lembut nak mampu. So memang puas hati lah dengan harga yang dia bagi. Portion pun melambak, memang kenyang. Kamu macam mana? Sedap. Dia kata sedap saja. Mudah. Dia punya kerja mudah. Lepas tu dapat payment. Tapi tak senang-senang orang nak cakap sedap, betul tak? Ya, betul. Bila orang kata sedap tu maknanya sedap betul. Yes, betul. Okay, baik. Terima kasih banyak. Lambai dekat kamera. Bye-bye.